So guys, hari ni kita nak pergi Moreh. Dekat mana, Liv? Kat Shah Alam. Dekat Shah Alam. So Adli bawa Eric 318 GT dan Alif Saya bawa W Moto RT2. dan kita akan tengok macam mana performance dia dari segi comfortable dia dan juga dia punya top speed berapa berdapat. Hari ni kita pergi ke Shah Alam dekat Rock Garden nak berjumpa dengan Abang Nik, Presiden Fortress. Sambil-sambil tu kita nak merasakan Eric 318 dan juga dengan W Moto RT2 yang korang tengok dalam video ni. Kita nak rasakan feeling performance dengan Eric dan juga dengan W Motor macam mana kawan Adli bawa ni. So kita singgah sekejap dekat Rock Garden. Kita nak bincang dengan Abang ni untuk next event yang kita akan buat nanti. Sampai dah dekat Rock Garden. Ni lah siapa yang tahu Rock Garden dekat Shah Alam. So geng-geng Fortress biasanya dia orang akan cakap dia orang akan lepak dekat sini lah. So ni kita akan tunggu kawan yang lain lagi. Nampak? Hujan-hujan pun kita boleh pergi convoy lagi. Join. Sambil-sambil tu kita layan sikit lah dengan karaoke. Ni lah Abang Nik kita. Dia tengah karaoke. And then Adli pula karaoke lagu Anwar Zain sedetik lebih. Kasih feeling sikit untuk korang yang tengok video ni. Tapi tak payah dengar lah. Kita belanja sikit je dengan bunyi. Macam sedap tak? Saja kita enjoy. So yang ni kita nak perjalanan balik ke Seremban. So dekat sini kita nak rakamkan macam mana position Adli dengan motor Eric ni. Adli cakap terang untuk korang yang ketinggian lebih daripada 168, Adli memang showkan saya untuk korang ambil Eric. Tapi kalau untuk RT2 ni sebenarnya macam kawan Adli tu, dia lebih tinggi tau daripada 168 ni. So Adli tengok dan Adli dengar dia punya feedback dia, agak kurang selesa sikit lah. Untuk Eric ni bahagian depan dia tu agak panjang untuk kita nak lunjurkan kaki kita. Yang ni Adli try dekat atas highway, tapi Adli tak berani untuk buat laju sebab jalan basah, hujan pula tu. So Adli just nak rasakan dia punya performance, dia punya torque dia tu macam mana. Dari segi torque apa semua memang lancar, smooth saja. Adli nak lintas lori pun memang senang saja. Alright, so untuk korang yang nak mencari skuter untuk daily ke untuk long distance, korang boleh try Eric. Adli isi minyak tahu berapa ringgit tak? Dalam RM15, 5 liter macam tu lah. Jimat mat, pergi balik semua. Adalah kurang sikit. Alhamdulillah dah sampai dah dekat kedai kita Enforce dekat Seremban. So dari segi performance Adli boleh cakapkan top speed Adli berapa ni 1.4 je lah. Adli pun tak boleh buat laju sebab jalan pun basah hujan tadi. Korang boleh tengok dari segi position Adli memang sangat-sangat selesa mat. Comfortable gila Adli boleh cakap dengan korang. Serius Adli cakap. Sebab apa Adli cakap macam tu? Bila kita atas highway, motor besar dengan berat dia jadi sangat-sangat balancing. Serius Adli cakap. Kalau jalan kering tadi mungkin Adli dah pepah kau-kau dah. Tapi disebabkan jalan basah, Adli tak berani lah. So untuk korang semua yang mana berminat dengan motor kedua macam ni, korang boleh datang dekat Enforce. Enforce Smart Shop WSI Bikers. Ini kita sediakan test ride punya motor. Yang mana tak tahu lagi, ini bukan motor baru tau. Ini motor test ride. Korang boleh tengok lagi dekat sini Adli boleh check Adli punya tekanan tayar macam mana bila dah jalan kan. Tunjuk tayar depan belakang masih cantik lagi lah. Cumanya Adli memang tak berani lagi lah untuk nak buat laju. Jalan masih basah semua. Lampu dia Adli boleh puji lah. Memang gila terang. Dia punya tajam tu. Sampai ke depan. Dia punya atas tu lah. Kita tengok lampu belakang ni macam mana. Ni lampu belakang dia. Adli tadi kalau korang perasan kan, atas highway tadi, Adli tak pakai dekat sini tau, kaki Adli. Adli pakai dekat sini sebab kaki dah start lengoh. Untuk orang yang tinggi lebih daripada 168 macam Adli, korang boleh consider untuk motor ni. Letak kaki korang kat sini, lujur ke bontot korang ke belakang, memang selesa dah. Sebab setengah motor, dia punya stand back tu tinggi. Backrest tu tinggi. So yang ni, dia boleh ke belakang sikit. Dan pilihan belakang pun Adli boleh cakap kan, memang selesa lah. Tengok dia punya rata macam mana. Bahagian surface untuk bahagian pilihan belakang. Dan dia punya footrest kat sini simple je dia buat, nampak tau. Dia ada macam penambahan dekat sini. Kau perasan tak macam mana Adli boleh buka waist dekat sini? So Adli pakai screen mirror lah. Dekat bahagian kabin kena download dulu. Lepas tu Adli akan pasang dekat phone dan Adli akan letak dekat bahagian kompartmen tengah ni. Kalau ada apa-apa masalah, Adli akan buka, Adli akan tengok kat situ je. Simple je. Lepas tu nak charge phone tadi, Adli dah pakai kabel tadi dekat sini. Ni punya dalam dia. Ada kabel USB charging port dia lah. Type C punya. Alright, so bahagian sini nampak button dia. Nampak ada lampu. So korang boleh take note lah dia punya boleh remind lah. Ini bahagian apa, ini bahagian apa sebab button terlampau banyak. So korang dah boleh dapat detect dah. Ini untuk apa dan sebagainya lah. Tadi Adli isi minyak masa dekat Seremban Adli isi RM15 lah. RM15 Adli rasa dalam 5 ke 6 liter macam tu. So pergi balik macam adalah kurangnya tapi tak banyak yang kurang. So RM15 boleh pergi ke Shah Alam and then balik pula ke Seremban. Nampak jimat tak jimat?
Lagipun dia punya 10 liter dia besar dalam 16 liter. Dari segi riding position dia, ada boleh katakan 100% korang takkan sakit pinggang. Okay. Nampak dia punya seat pun korang dah tahu macam mana. Rata je. Harley Ride ni adalah ambil warna dark grey lah. Okay, dark grey. So dah ada camo design. Ramai lagi orang tak tahu kenapa 318. Ni Harley nak beritahu dia. Masuk 318 dekat sini, maksudnya dekat China, dia dah jalan 318 punya dekat sana. Lepas tu, polis dekat sana pun pakai Eric Mat. Polis kat sana. So dekat situ kita boleh tahu dah. Dari segi lasak dia, dari segi laju dia, performance dia, polis kat sana pun pilih Eric untuk jadi motor dia. Kalau kita tengok dekat motor China, dia punya bahagian tepi dia dah siap dengan extinguisher, okay, dia punya lampu polis lah dan sebagainya. Alright, itu motor Eric dekat China. Kalau cerita dari segi braking systemnya, cakap lah memang sedap sangat lah. Okay, memang dia datang dengan ABS 2 channel. Bahagian depan dah siap sekali dengan double disc dah. So untuk korang semua yang mana dah tengok video ni sampai habis dan korang berminat dengan motor Eric 318 GT ni, korang boleh PM terus Ali sebab kita ada 2 kali ready stock, ada matte black dan juga dark grey. Okay, so untuk harga body dia serendah 22,888 saja. Okay, lupa nak cakap satu. Kalau korang berminat juga dengan 250 dekat belakang ni, RT2 pun Adli masih ada ready stock lagi. Okay, kalau korang nak tengok macam mana performance ataupun feedback daripada RT2 ni, korang komen kat video Adli. Adli boleh buat satu video khas untuk RT2 untuk korang. Okay, jangan risau. Terus WhatsApp terus untuk dapatkan sementara motor tengah ready stock. Alright, bye-bye. Ciao.